Holla. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd come one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. Esse é o Luan Gomes. Ele é mesmo. We're beautiful. Esse moleque é I feel so alive. We're beautiful as diamonds in the sky. Palms rise to the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you. Bu, kembali. Aku tengok hampa dorang ni macam stres kan. Apa ada masalah ke? Kalau ada masalah bolehlah cerita aku. Bukan apa Min, mak ayah aku baru bercerai. Lepas tu adik-adik aku semua tinggalkan aku. Jadi aku seorang-seorang tu. Semua tak nak tolong aku. So aku stres lah Naim. Aku tak tahu nak buat apa sekarang. Semua tinggalkan aku. Tak siapa nak teman aku Naim. Aku pun stres juga Min. Aku punya assignment berlambat tau. Tapi diorang semua tak buat. Assignment berkumpulan. Tapi aku seorang kena buat. Aku stres lah. Daripada sen lepas je macam tu. Bu, kembali. Kita kat dunia ni kan, semua orang ada masalah kan. Kita ada masalah, kawan kita ada masalah. Semua orang ada masalah. Cuma yang membezakan kita, macam mana kita nak cari penyelesaian kepada kita punya masalah tu kan. Jadi, cubalah kita cari penyelesaian yang berkaitan dengan agama kan. Bila kita ada masalah, pilih ambil wuduk, solat kan, baca Quran ke. Jangan pula kita buat benda yang bukan-bukan. Kita pergi isap rokok ke, kita pergi lepak dengan perempuan. Hampa faham tak apa yang aku cakap tadi? Dah lambat ni aku gerak luar, ada kerja lain. Kau buat apa kat sini? Macam stres nampak. Siapa ni Bu? Member kau ke? Tak siapa tak Mamat ni. Boleh duduk tak? Duduk dulu. Masih lah. Korang buat apa tu kat tangga dua orang ni? Kita orang lepak je sini. Oh, iya ke? Aku nampak korang macam stres je. Kenapa lah? Tu lah doh, kita memang stres doh. Aku ada problem doh. Kalau korang stres kan, aku dah sakit barang ni. So, sekejap ni barang dia. Barang ni memang baiknya. Barang apa ni tu? Nak dapat dia susah. Tapi sekali kena punya, masalah semua akan selesai bro. Ya, abang gerak dulu lah. So barang ni ramai, banyak lagi stok. So kalau korang nak selesaikan masalah korang, ambil, simpan, cuba lah. So korang akan rasa pagi je. Gerak dulu. Siapa Roger? Bali, boleh percaya ke abang tu? Aku rasa boleh lah. Sebab muka nampak baik ke. Macam tu kita try lah. Boleh. Tapi kat sini lah, tak lain lah. Okay, jom. Paling sini. Paling, jom.
Amali. Barang kita dah habis ni. Aku dah ketagih ni. Tu lah aku sama kat ni. Mana nak cari abang semalam Ya, Kita ya. dah ada kat kawasan-kawasan ni je. Biasa dia duduk area sini je. Kan? Tu bukan tu? Jom. Tu. Jom bilik dia. Bang. Korang hari tu. Kenapa? Kita orang punya stok dah habis lah bang. Stok dah habis dah? Kita orang tengah kacik ni. Minum. Aduh. Dalam korang kat sini kan. Ini abang ada barang lebih ni. Abu, banyak abu. Ya. Banyak. So, Abang ni. kita sama-sama lah Kita tak keluar pula. Sorry. Tak keluar juga. Sambil dulu. Buat apa ni? Ni bukan kawan Dak Amin ke? Buat benda tak elok ni. Ni kena report ni. Hello? Ini polis eh? Ya, saya. Saya nak report satu aktiviti terlarang. Kat mana tu? Okey, baik. Okey. Saya datang segera Waalaikumsalam. Kenapa tu tuan? Okey, macam ni. Saya dapat panggilan daripada orang awam yang mengatakan ada sekelompok ni dia buat benda yang tak memoral. Buat benda apa tu? Saya dengar tadi dia cakap hisap dadah. Lepas tu sekarang kita kena buat apa? Sekarang ni kita kena bantras benda tu. Jangan biarkan benda ni berleluasa. Jom kita bantras. Jom. Hidupnya gelap gelita, berdepan dengan senjata. Mereka bermandi darah sehingga hilangnya keluarga. Si perampaskan terus berpesta, meraihkan tangisan mereka. Doaku pun pada yang esa untuk kau peluklah anak-anak syurga. Kau tunjukkan apa yang kau mahukan, apalagi agenda kau inginkan. Lepas sendiri dalam kegelapan, entah sampai bila kau nantikan. Satu syahadah kami berserah tanpa Macam polis lah tu. Polis. Abu, juga abu. Mana ada orang? Polis. Aduh, sakit ya. Tuan. Bukan dia tu. Tuan, lagi dua orang tuan. Pergi kejar. Okey. Apa ni? Aku dah penat dah. Tapi polis kat belakang tu. Tu lah, ada motor kat sini. Tak kita curi je lah. Cari. Tu. Tu. Mana? Tu.